Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam koperasi. Hari Koperasi Antarabangsa yang kita raikan bukan sekadar sambutan tahunan yang diraikan di seluruh dunia, tetapi ianya merupakan satu pengiktirafan terhadap sumbangan besar gerakan koperasi dalam memperkukuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membina pembangunan yang lebih inklusif serta mampan. Di Malaysia, gerakan koperasi telah berkembang menjadi satu sektor penting dalam pembangunan sosial ekonomi negara. Pelbagai kejayaan yang dicapai hari ini adalah hasil komitmen anggota, pemimpin koperasi dan semua pihak yang sentiasa memberi kepercayaan kepada kekuatan model koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat. Hari Koperasi Antarabangsa turut diraikan bersempena Bulan Koperasi Kebangsaan dalam bulan Julai ini. Marilah kita bersama-sama memperkukuhkan semangat kerjasama, memperluaskan jaringan kebersamaan dan meneruskan usaha membina gerakan koperasi yang lebih progresif, mampan dan berdaya saing demi manfaat generasi hari ini dan akan datang. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan selamat menyambut Bulan Koperasi Kebangsaan kepada semua warga koperasi di Malaysia. Sekian, terima kasih.